Kami menghargai setiap maklum balas pengguna berkaitan produk House Egg Bandung Pink. Baru-baru ni, kami menerima perhatian berkenaan dengan perubahan warna pada produk tersebut dan perkara ini sedang kami semak dengan teliti. Di House Egg, setiap produk dihasilkan mengikut prosedur kawalan kualiti yang ditetapkan. Kepercayaan pengguna sentiasa menjadi keutamaan dalam setiap proses yang kami jalankan. Berdasarkan semakan awal yang dijalankan, perubahan warna ini dipercayai berlaku apabila kestabilan warna terjejas akibat pendedahan kepada faktor persekitaran tertentu dalam tempoh yang panjang. Keadaan ini boleh menyebabkan warna merah jambu menjadi semakin pudar sehingga kelihatan putih. Bagi memastikan setiap produk memenuhi standard yang ditetapkan, pasukan kami sedang menjalankan semakan dan pemeriksaan lanjut terhadap produk yang terlibat. Setiap maklum balas yang diterima membantu kami menambah baik pemantauan kualiti secara berterusan. Sebagai langkah penambahbaikan berterusan, kami sedang memperkukuhkan proses pemantauan produk di pasaran serta menjalankan semakan tambahan bagi memastikan pengalaman terbaik kepada pengguna. Sekiranya anda menemui produk dalam keadaan seperti ini, kami amat menghargai jika anda dapat memaklumkan kepada kami melalui saluran rasmi House Egg bagi membolehkan semakan lanjut dijalankan. Terima kasih atas keprihatinan dan maklum balas yang diberikan. House Egg akan terus komited memastikan setiap produk yang sampai kepada pengguna memenuhi standard kualiti yang kami tetapkan.